Pecahan bentuk termudah. Maksud bentuk termudah kat sini, pecahan dengan nombor yang paling kecil. Contoh, lepas kita buat kira-kira, kita akan dapat jawapan. Dan jawapan tu kita akan bagi dalam bentuk yang paling kecil. Contoh kat sini kita ada 4/8. Kalau dia jadi nombor pecahan yang bentuk termudah, dia akan jadi 1/2. Kalau 4/16, bentuk termudah dia 1/4. Kalau yang ni 5/10, bentuk termudah dia 1/2. Jadi macam mana kita nak dapatkan pecahan dalam bentuk termudah? Jadi kita kena bahagi. Contoh kat sini kita ada 4/8. Jadi yang ni kita akan bahagi dengan sifir 4. Yang ni kita bahagi juga dengan sifir 4. 4 bahagi 4 sama dengan 1. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi yang ni lah bentuk termudah untuk 4/8. 4/16. Yang ni kita akan bahagi dengan sifir 4. Ini pun sifir 4. Jadi 4 bahagi 4 sama dengan 1. 16 bahagi 4 sama dengan 4. Jadi bentuk termudah untuk pecahan 4/16 adalah 1/4. Ini jawapan akhir untuk bentuk termudah bagi 4/16. Kemudian kita ada 5/10. 5/10 kalau kita bahagi dengan sifir 5. Yang ni pun kita bahagi dengan sifir 5. Jadi 5 kita bahagi 5, jawapan 1. 10 bahagi 5, jawapan 2. Jadi pecahan termudah untuk 5/10 adalah 1/2. Jadi itulah jawapan dia untuk pecahan 5/10. Soalan kuis. Berikan bentuk termudah untuk 2/10, soalan yang pertama. Soalan yang kedua, 1/9. Soalan ketiga, 3/6. Soalan yang keempat, 7/8. Jadi, korang tulis jawapan di bahagian komen. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Bye-bye.